Okay, good morning guys. Sekarang pukul 6.30. Malam tadi hujan lebat gila babi. Kita dapat ikan banyak. Tapi aku tak sempat join masak makan sebab kita orang dalam kemah tak dengar diorang panggil, ingatkan semua tidur. Apa namanya? Lepas tu kemah siap bocor semua. Gila lah. Nanti aku cerita lebih detail lah. Sekarang ni aku nak cari tempat untuk membuang hajat. Let's go. Okay, kita dah berak. Sekarang nak berus gigi, nak mandi. Okay, kita akan pergi spear fishing lagi begini. Wah, kita nak keluar pukul berapa daripada sini? Tapi kita cepat sikit lah sebelum kita nak rushing. Kita nak rushing kan? Sebab kita nak rushing, so kita gerak awal lah. Kita nak pergi itu lagi apa? Kita dah pergi waterfall 7 benua. Kita nak kena balik lah. Kalau itu pergi pulau, kalau kita pagi, kita boleh balik ke dulu. Kalau pulau? Pulau boleh, next pulau lah. Pulau bulan berapa tu? 12? 12 aku mungkin ke UK, Europe je. Satu umrah. Jam bulan 2 lah. Tapi kalau tak kat 3 hari 2 malam, ambil weekend je. Hai, Kalau kita ambil weekend, wah, saya setuju. Kau nak MC apa? Saya tolong dia nanti. Kau bagian MC. ambil weekday, Macam tak nakal lah. Ya. Saya ambil 3 bulan pergi travel. Ui. Duit wak. 3 buat travel kan? Dia bayar apa yang ada dulu. Bulan satu bayar tiket, bulan depan bayar ni. Baru sampai jumpa bilang. Tapi masa money management budak ni bagus lah. Kau asyik kata macam modal tak ada, tapi asyik keluar je macam babi kan. Alright, kita dah mandi, dah berak, dah bergigi, dah makan kuinin yang kita beli tadi. Tu. Ada Rise and shine. paksi Rise saya and shine. baru bangun. Rise and shine. Sekarang ni kita nak pergi ke dapur. Nak tengok dah masak ikan tu, masak apa semalam. Banyak gila semalam dapat ikan. Rupanya diorang dah start masak-masak dah semalam. Tapi sebab hujan lebat, kita orang barai pening kepala kita orang. Semalam pukul 9-10 malam pergi spear fishing dekat air hujan lebat sungai. Lebat. Ada akal Siapa tu. buat? Tak ada orang buat tu benda. Wah. Itu Pak Eko. Hai. Tu. Ini. Dia boleh jinakkan ikan. Ikan tak payah guna spear, datang kat dia. Betul. Ilmu dia lain. Ular. Kita jumpa ular lagi. Dia jumpa ular, tangkap. Simpan ularnya Eko. Bah, dia letak dekat dalam botol. Dia ambil balik tadi. 1 juta jualnya. Kalau itu kau balik-balik dapat duit. Pergilah sana. Oh, kita nak cross lah? Kita cross nak makan. Itulah. Gelaknya tu. ada ikan goreng tepung dah tak ada. Oh, ikan goreng. Catch and cook. Okay, malangnya semalam kan sebabkan hujan. Kita orang tak dapat lah nak buat macam unggun api, lepas tu nak masak terus kat unggun api tu. Betul. So Sebenarnya macam ni. Kita punya aktiviti malam tadi seharusnya kita spear fish tu okay. dalam keadaan air yang tenang lah sebenarnya. Betul. Sebab bila hujan ni, air semua tahu, air sungai akan jadi keladak. Tapi nak kita tangkap juga. Dapat banyak agak. Cumanya sebabkan hujan, tak ada unggun api. Betul. Jadi pagi ni kita makan lah makanan kita yang semalam pukul 11 malam kita tangkap tu. Betul. Come on. And then that's the thing lah about petualang macam ni lah. Kita tak semestinya apa yang kita rancang tu jadi ikut plan kita tau. Tapi itu yang seronoknya tau. Okay, ni nak naik ni susah sikit ni. Wah, dapur dia. Betek dulu. Silakan. Mana ikannya? Ada korek. Korek air kat ni bang. Ini. Ini ikannya. Pagi-pagi dah terlentuk ni. Boleh.
Ni ikan hasil-hasil semalam makan, ayo. Okay, ni ikan-ikannya dah nak habis lah. Ali dah bangun. Ni tengah photoshoot. So air terjun tu baik gila babi. Semalam kat situ banyak nampak ikan jenis, tapi dia macam dah keruh sikit. Tak nampak ada ikan. Air deras lagi sebab hujan. So kita santai-santai sini makan ikan. Sebelum ni, lepas ni kita akan bergerak ikut laluan yang kita pergi spearfishing malam tadi. Kita akan berhenti dan spearfish kat situ lah. Yes, let's go. Alright, we are macam 70% done with our packing. Sekarang ni diorang panggil sarapan, diorang goreng mi tak silap aku. Jom kita pergi sarapan. Actually sebenarnya tak perlu pun nak pergi naik atas tu, tapi sebab hujan semua dah set up kat atas tu. Kalau tidak memang plannya kat bawah tempat camping kita orang je. But it's enjoyable. Oh, update. Tadi aku fly drone ke air terjun yang kat sana tu. Lepas tu aku tengah nak adjust drone aku sebab nak patah balik. Lepas tu tiba-tiba angin kuat. Angin daripada air terjun lah. Dia selalu kalau kau fly air terjun kau akan rasa kau punya drone tu ke belakang kan. And then terkena pokok, whoop, jatuh. Selamat. Rest in peace. DJI Mini yang dah tak ada orang pakai tu, aku beli masa PKP 2020. Dah ROI lah, senang cerita lah. So itu memang petanda aku dah macam berfikir nak beli drone baru. So itulah petandanya, tapi tak ada duit lagi. Nanti next time tengok apa makanan ada. Oh, aduh. Nice. Makan. Kita dah dulu. Okay, ini sarapan kita hari ini bersama rakan-rakan kita yang hebat, Arif, Ali and Azni with the view. Dekat situ tadi aku punya drone terkorban. Aku terbang ke sana, view memang lawa gila. Lepas tu dia terkena pokok ni, zup, jatuh. Barai. Tapi life must go on. No physical attachment. Dandan. Okay, jom makan, jom. Tapi kalau makan nak mula lah. Kita macam tadi ada teman-teman. Kan? Ya. Macam mana? Ayam kari. Indomie. Ons Lion. Woi. Weh, drone aku ekor dapat. Bang ekor. Wah. Power bang ekor. Woi, power. Power. Mantap siot ekor. Sedap weh ni mi goreng ni. Tapi sana tengah buat nasi goreng lagi. Ni drone aku. Apa dahsyat doh ekor ni. Ekor ni tu nampak kat sana. Memang manusia ikan doh ni. Sekejap aja masuk tiba-tiba dapat dah. Tak, kalau aku tahu tadi aku rekat pada awal, sebab aku macam tak expect boleh dapat tau. Sebab tu kan yang jatuh terkutip dah sejam lebih ni. Mantap tu. Okay. Alright. Kita nak sambung packing dan turun. Dan kita akan singgah tempat malam tadi yang hujan lebat yang kita tempat spearfishing tu, singgah sekejap. And then kita akan rush ke ada satu upacara ni. Nanti bila dah sampai aku akan beritahu. Upacara ni berlaku 1 hari dalam setahun sahaja. So kita macam langkahkan dan kita datang pada hari upacara tersebut. Harap tempat singgah, insyaAllah. Let's go. Ada tempat kemah kita kat sana.
Alright. Unpack. Thank you. Vamos. Vamos. Alright. Kita tak jadi nak singgah spearfishing kat bawah sana. Kita lalu jalan sebab kita nak kejar acara yang kita cakap tu. Oh, okay, alright. Jom. Kita lalu jalan yang sama yang kita datang semalam. Let's go. Bila balik kan rasa lagi mencabar pun tak tahu lah. Lalu sini, lalu atas sini ni. Ha, sini. Boleh, tak leceh. Ha, go. Aku rasa kau bawa kayu tu macam lagi susah ke. Tak. Unless kau buat kayu je ni. Ha, dah. Orang guna untuk balance. Macam tu. Alhamdulillah. Okay, tak apa. Aku rasa kayu tu menyusahkan kau. Kau nak grip something pun susah nanti. Jalan je. Tak ada siapa nak lah. Diorang buat untuk kau je tu. Hop. Mencabar siut. Okay, gang. After 20 minutes daripada point yang kita kena cross kayu tadi yang susah tadi, sangkut-sangkut, kita dah sampai ke river crossing ni lah. Ya. Nampak. Jom cross. Kita mengejar masa ni. Sekarang dah pukul 10 lebih, almost pukul 11. Harap-harap sempat lah kita nak pergi upacara tu. Tak tahu lah, mungkin tak sempat pun makan sate padang, kena datang lagi sekali. Inilah akibatnya kita trip blushing one night. Tapi semalam kita terlampau santai. Lepas tu cuaca tak mendukung lah, tak bersahabat cuaca semalam. Hujan lebat, malam tak dapat buat apa-apa. Dapat buat spear fishing tu, dapat rasa lah menembak ikan kan. Jom, kita cross kat sana. Okay, jom, ikut. Alright, we gonna cross now. Let's go. So hari ni aku pakai je kasut aku basah ni. Nanti aku figure out macam nak bawa next flight. Sekarang hujan ada rintik-rintik sikit lah hujan. Okay. You know the best thing about this kind of thing, kau dah jalan kau penat kan, kau usah kau minum je tu. Oh, fresh tu. Ya, ikut jalan aku. Sini. Sat, dah hujan. Oh, power dah hujan dah. Hujan pula. Sorry. Aku nak lemah ni. Ikut je start aku. Dah. Kau tahan je macam tu ha. Oh. Berapa lama ni ambil masa untuk kita cross ni? Hujan tu. Gila babi tu, hujan tu. Kau jangan macam terus letak force tau. Kau biar kaki kau slide, jatuh stable, baru kau force. Faham tak? Batu licin tu ha. Oi, challenging tu. Wow. Sikit lagi. About 30 meters. Gila tu. Kejap. Alright. Okay. Kita continue. Ui, dalam mat. Habis. Dalam tu. Boleh tak? Okay, ada batu. Alright. Kau slide je kaki kau.
Relax. Okay. Sikit lagi. We're almost at the finishing line. Oi. Korang tengok dalam mana ni? Kat lutut aku tu. Lebih kat peha-peha. Sekejap Oh sekejap, ni batu tak jumpa. Aku tak jumpa batu. Okey, dah. Hop. Okey. 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 Satu ha. Boleh tak? Okey. Sekejap. Hop. Okey, kau kena sini licin. Sini. Sekejap. Aku cari base aku cari. Kat dalam. Aku cari base sekejap. Mana base dia tak jumpa. Okey. Alright. Okey. Kau terus duduk je senang. Aku dah basah kabel aku lagi sekali. Tak apa. Gila weh. Daripada aku jatuh. Ke dalam weh. Oh. We made it. Woo. Gila. Yes. Hai. Wow. Mantap. Wow. Kalau korang boleh nampak hujan tu semalam masa kita super fishing lagi lebat pada ni, keruh, gelap kau rasa. Okay, lepas ni track supposed to be easy lah. Ni kau aku tadi. Aku nak ikut kau macam tak nak jatuh pun aku licin. Oh, okey. Dah lama rasanya tak trekking dalam hujan. Last time rasanya masa orang pergi Gunung Berembun lah itu. Ada ke kita trekking dalam hujan? Tak ada kan? Tak pernah lagi ya. So aku seingat aku memang last aku trekking dalam hujan macam ni Gunung Berembun lah. Dahsyat weh. Dia akan jadi challenging, but compared to Gunung Berembun, this track after the river crossing tu lagi senang. So should be okay lah. Dia macam mendata je. No. Tak sebab. Okay, ramai juga orang yang kita bertembung untuk baru pergi. Kalau kat sini macam dah start cerah dah. Ya. Kita ada lagi dalam 3 km lah. Kita jumpa hiking lain tu disebabkan hiking lebak naik. Ya, turun. Betul. 1 jam lagi insyaAllah. Nyantai kita, nyantai. Okay geng, nampaknya setelah berbincang sebab sekarang pukul 11.40 nak ke bandara 1 jam setengah lagi. Nak cuci-cuci, pakai tukar baju lagi. Kita tak sempat nak singgah ke acara yang aku cakap tu. Okay, acara tu apa? Okay, dia macam Tagal lah kalau di Sabah kan. Dia kawasan yang dipelihara ikan yang dibiarkan tak boleh tangkap. Hari ni, 1 hari dalam setahun kasih tangkap di situ ikan besar-besar. So agak kecewa lah sebab kita pun tak expect. Kita tak, sebab hujan lebat sampai pagi kita tak boleh nak bangun, tak boleh nak buat aktiviti apa semua kan. And then yang ini pun ada hujan. So tak apalah, bukan rezeki. Kita tak ada nak rushing apa pun. So kita santai-santai cari sate padang lah. Okay, dan kita teruskan perjalanan. Rasan turun air tu dari kolam. Truk okey tu. Seram. Alright gang,
Ini Lubuk Batu Tuduang yang kita mandi semalam. Pasir dia basah tu. Mana pasir kecil tu. Ini macam boleh singgah spearfishing kejap ke? Kau macam masuk. Ada ikan lagi kat situ? Sana. Ini tempat kita berehat semalam. Kita berehat semalam. Okay gang, kita finally dah sampai. Pukul berapa ni? 12.30 kita sampai. Total 4.16 km. Okay, how you guys feeling? Okay lah, rasa. Cuma kena tambah bermalam je lah lepas ni. Tapi kita takkan repeat sini selagi kita tak pergi pulau. Kita spear fishing lobster. Okay, nantikan adventure seterusnya, insyaAllah. Okay gang, kita singgah makan sate padang yang sebenar. Sate Putra Koto, betul-betul alami. Sini, ha? Cuba ni makan kerupuk pakai apa? Oh, ini baru betul. Yang ni yang sebenar. Oh, itu yang sebenar. Ni. Oh, ini papadom biasa. Bagi dah. Ini kalau di Indonesia. Bagi atasnya. Mantap. Sedap. Yang terbaik. Nak try yang ni, yang ni. Makan. Minyaknya. Minyaknya. Tabur minyak sikit. Oh, jadi. Rapik kat jaya mat. Cepet mat. Mantap. 5 tahun dah. Nak mana? Ni tahun ke-6. Itu ke-6 sekarang. Tahun ke-6. Dah senang lagi. Alhamdulillah bang. Betul katanya. Pak. Sate pak. Sate lagi. Layanlah kat sini. Ini kita akan sampai pukul 3. Ya.